kerusi yang selamat atau tidak selamat untuk bukan sahaja calon daripada parti PKR tetapi untuk semua calon untuk pilihan raya umum ke-16 yang bakal berlaku. Kami di Kuasa Berkata merasakan inilah masa ni untuk membincangkan sama ada kerusi yang selamat atau tak selamat ataupun soalan sebenarnya calon tak betul. Perkara pertama yang perlu kita sedar adalah apabila sebuah negara itu semakin maju, lebih matang secara politik, pertandingan akan juga lebih sengit. Malaysia hampir 70 tahun merdeka. Maka dengan itu, kerusi-kerusi yang ada dan pengundi-pengundi di kerusi ini adalah mereka yang lebih demanding. Maka dengan itu, pastilah pertandingan akan menjadi lebih sengit. Soalannya adalah, mana ada kerusi yang tidak sengit? Dan lebih penting, kenapa pula calon-calon inginkan kerusi di mana senang nak menang sahaja? Dan kedua, ia adalah perkara yang baik. Ini menunjukkan yang rakyat Malaysia lebih matang. Kenapa pula ini menjadi satu perkara yang menjadi bermasalah? Sepatutnya kita patut rasa lebih bangga yang rakyat Malaysia lebih meminta, lebih memahukan servis dan juga kebolehan daripada calon-calon mereka.